Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pernahkah kita terfikir siapakah manusia yang paling baik untuk kita menjadikan contoh? Jawapannya ialah Nabi Muhammad. Baginda ialah Rasul kita. Baginda mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebab itu, kita sebagai umat Islam perlu mencintai Rasulullah dan cuba mengikut akhlak baginda. Nama saya Khaira Alisha binti Sultan Alauddin, murid tahun 2 SK Subang Bestari. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tazkirah yang bertajuk Akhlak Rasulullah Teladan Kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi kamu. Maksudnya, Rasulullah ialah contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Akhlak pertama Rasulullah ialah berkata benar. Baginda tidak suka berbohong. Baginda sentiasa bercakap benar. Sebab itu, Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin. Al-Amin bermaksud orang yang boleh dipercayai. Kita juga perlu bercakap benar. Jika kita melakukan kesalahan, kita perlu berani mengaku. Jangan berbohong. Jangan menyalang orang lain. Walaupun kadang-kadang berkata benar itu susah, kita tetap perlu jujur kerana orang yang jujur akan dipercayai oleh orang lain. Akhlak kedua ialah amanah. Amanah bermaksud kita menjaga sesuatu yang diberikan kepada kita. Contohnya, jika ibu memberikan wang untuk membeli sesuatu, kita gunakan wang itu seperti yang diminta. Jika cikgu memberikan kerja sekolah, kita siapkan dengan baik. Jika kawan memberikan kita sebuah rahsia, kita tidak menceritakan kepada orang lain. Itulah sifat amanah. Orang yang amanah ialah orang yang boleh dipercayai. Ketiga, Rasulullah juga orang yang sangat penyayang. Baginda menyayangi kanak-kanak, keluarga dan para sahabat. Baginda juga mengajar kita supaya bersabar. Contohnya, jika kawan kita membuat kita marah, jangan terus membalas. Tarik nafas, bertenang dan cuba memaafkan. Kita juga boleh menunjukkan kasih sayang dengan membantu kawan, berkongsi makanan dan menolong ibu dan ayah. Perkara kecil seperti ini juga merupakan akhlak yang baik. Akhlak seterusnya ialah rendah hati. Rasulullah tidak pernah sombong. Walaupun baginda seorang rasul, baginda tetap menghormati orang lain. Kita juga jangan sombong. Jika kita pandai, bantulah kawan. Jika kita mendapat markah yang tinggi, jangan mengejek kawan yang mendapat markah rendah. Sebaliknya, kita boleh membantu mereka supaya mereka juga berjaya. Kita juga perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Akhlak yang sangat penting ialah menghormati ibu, ayah dan guru. Kita boleh menunjukkan rasa hormat dengan
mendengar nasihat mereka, bercakap dengan sopan dan membantu mereka. Jangan meninggikan suara kepada ibu dan ayah. Jangan bercakap kasar dengan guru. Jangan mengejek kawan-kawan kita. Ingatlah, orang yang berakhlak baik akan disenangi oleh orang lain. Kawan-kawan yang saya hormat, mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana kita boleh mengikut akhlak Rasulullah. Jawapannya mudah. Kita boleh bermula dengan perkara yang kecil. Bercakap benar, membantu ibu dan ayah, menghormati guru, menolong kawan, berkongsi dengan orang lain, tidak mengejek, tidak sombong dan belajar untuk memaafkan. Kalau kita lakukan semua perkara ini setiap hari, insya-Allah kita akan menjadi anak yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah ialah contoh terbaik untuk kita semua. Baginda mengajar kita untuk menjadi orang yang jujur, amanah, penyayang, penyabar, rendah hati dan menghormati orang lain. Kita mungkin masih kecil, tetapi kita juga boleh mengamalkan akhlak Rasulullah setiap hari. Mulakan dari rumah, mulakan di sekolah, mulakan dengan perkara kecil. Akhir sekali, Rasulullah ialah teladan akhlak. Baginda ialah contoh kita, dan sunnah baginda ialah perpaduan hidup kita. Marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian sahaja tahkirah daripada saya.